Tu dia tiba-tiba muncul. Assalamualaikum guys. Inilah dia 9 PM Rebel. Hari ni abang nak tunjuk cara-cara macam mana kita orang decan. Yang ni botol dia memang genuine Dia punya perfume memang original, okey. Mula-mula sekali kita cabut spray cap yang dekat atas tu. Ini syringe and then kita press macam ni. Nampak tak? Bila perfume dalam syringe dah penuh, kita cabut lah. Ini dia botol 10 ml decan kita ya. Okey, kita buka dia punya tudung and then kita masukkan cecair daripada syringe tu. Macam ni ini belum penuh lagi. Yang tadi baru 5 ml. Sekarang ni kita sedut lagi 5 ml menjadikan dia 10 ml. Okey, kita masukkan balik semula perfume lagi 5 ml tadi ya. Macam ni macam ni Nampak? Nampak tak kan? Kan dah penuh tu kan. So kita tutuplah balik dengan dia punya cap. Macam ni Nampak tak? Ini 9 PM Rebel 10 ml decan bottle. Okey. Jangan lupa tau, korang nanti korang beli dengan abang. Ini confirm original dan genuine. Alright, thank you. Assalamualaikum.